Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Okey guys. Kita ni, kita punya pepek ni ke. Gelap ni. Oh ni kita tengok dah ada ramai darah pahlawan semua ni. Oh, depa booking 2 boot, kiri kanan, divisi 1 dan juga divisi 3. Kita nak pergi berentak pun. Kita lawan noh. Kita lawan 2 biji boot kita lawan. Okey guys. Dah sampai dah kat Unjam ni tapi anak ikan tak ada. Ada lah tapi jenuh nak berlawan dengan cecaru. Cecaru banyak. Oh lepas kutik lah. Cecaru. Cecaru. Mana ni cecaru? Mana? Ni dia duduk gasak belakang. Gasak cakur tiaw. Oh dah jauh orang ni. Jauh. Ni jauh. Oh penuh lagu ni jauh. Jauh kuda. Timur. Oh kuda jauh kaji. Timur belakang. Ni belakang. Ha? Oh dah jauh orang ni. Wah. Ada lagi. Ni saya timur ni. Ada. Timur. Hotel kena okey lah. Boleh? Boleh. Boleh lah. Tak kena terajang. Dah tengah lek. Dah kerja. Hilang ni. Kami nak jalan nak pergi naik atas ni. Cari hujan lagi. Ikut sarding ke plato. Okay? Alright guys. So layan dulu. Tak luncur lagi. Unjam ni boleh bawa ikan. Sampai kat Unjam ni bawah ada nak ikan. Nyut. Teruk lah. Ada. Nyut ah. Bal sardina. Oh nyut. Okey. Kolang. Wah ni gasak mana ni. Banyak. Kolang. Kawan saya. Oh, di kaki bawah ada kapu. Tu kapu. Mana kapu? Mana kapu? Kamu. Relax. Cantik ah. Pandai mengenai punya no. Koi. Kamera. OMG. Merah juga. Wih dalam lah, tenang. Oh tekan. Kamera, apa ni? Oh mantap ni. Angkatnya. Oh mantap, pandai. Oh ni tu, angkat tu. Angkat tu. Dapat, ni. Siapa? Oh, Lawan. Kita lawan. tu. Kita lawan. Siapa kat sini? Hamba. Oh, saya lo. Oh, mana botol, lekat sikit tu. Pacak dah. Okey kena. Oh, 3 ekor ada seorang. Macam ikan ni, MG ada, kapu apa mana. Tu tang ni makan baik tang ni. Tang ni noh. Nah, drag jangan kuat sangat. Drag gilbut ya tang ni. Takut habis mulut. Ha. Dia tu. Tengok. Oh, kuning nanas. Tu dia. Kantong. Okey guys, so kita dah selesai tadi ambil umpan dekat Unjam. So kita teruskan perjalanan kita. Alhamdulillah Unjam tadi pun kacau. Kita nak motor dah kapu, ada MG main kat kapu lah dengan umpan hidup pada juga. So cukup dah umpan kita. Kita teruskan misi kita ke Tekuk Tengah. Alright, so dah sampai kat turun. Kita raja guys. So cuaca petang ni pun alhamdulillah angin barat laut, barat campur utara, dia main ke belah kanan pun. So jadi barat laut lah. Alhamdulillah kita pun boleh jalan, cuma tak laju lah. Jalan hari 17 nak bagi dia kurang empuk sikit.
macam biasa kita sampai, kita akan terus drifting untuk pumping dan juga jigging hari yang pertama, sambil tunggu bagi isi minyak boleh selesai. Dan lepas tu kita akan start masuk drift lah, bla-bla. Kita pasal berhalu sikit awak kan. Kita cuba tengok ni guys. So ada start, kita update. Mantap. Tu kita try drifting popping pula. Duk jig tak makan tadi. Dia boot hanyut laju sangat. Kita try popping ni tengok. Ada strike kita update guys. Okay, mantap. Guys, strike yang pertama di petang hari. Basekan tadi tak? Basekan tadi tak? Tu rock ESP je tu. Oh, Yoko. Dia nama ni So kecil. Ha, ikan kecil apa? Kecil ya. Ha. Gos-gos nak besar lagi. Tengok. Nampak macam minat bukan besar. Ambil lah standby. Boleh nak melok. Kelihatan pun. Kawan pun. Syok pakai rod light tau. Kena ikan teruk. Tidur. Oh. Jalan dia tu. Kalau tu drift memang boleh buat aja ni. Paling G casting ni. Putih ni, GT. Apa. Oh, saya lo. Alhamdulillah. Sana Hamid dah. Mantap, saya pernah motor. So, menggunakan jig. Jadi Hamid dah. Jig. Kelah, balik lah. Elok lusuh. Orang yang mantap daripada Fendi Vespa tu. Mercik Hawau. Memang boleh header. Fendi semua. Fendi semua. Pandai mancing ni. Oh, Fendi pandai oh. So long. Oh yeah. Tung. Teruk tu, bukan teruk tu. Tak bodoh. G. Eleh sia kau orang ulang kau. Relax Tadi kau cakap kau nak ikan, bila dapat ikan kau sia-sia kau ikan pula. Sial lah kau. Sial lah. Sial lah Jai. Oh, Mai. Saja. Mai. Oh, Titi. Cepat. Titi. Melalu. Cepat. Kena badan. Boleh lah. Boleh lah Pindi, kena badan makcik Pindi. Mi ikan teruk ni, boleh lah. Oh, ngam. Dia Pindi, tenang lah. Anda pernah motor. Pindi lah. Ngam. Pindi. Brother. Betul. Mantap betul. Oh, ngam. Orang pakai pin lah. Pin. Bongok, orang pakai nombor 8 dengan sewek tu. Kata pergi dengan Pulau Jawa. Hari tu. Jejek sibuk rezeki. Mantap. Bagi. Rok. Ni. Rok. Apa belakang? Cerita aja abang betul. Ada. Tak jalan mesin tu, tak larak tu. Roda kau. Oh, banyak. Pandai mengai. Mantap abang tu. Topi sangat ni. Tak apa, topi tak apa. Dia patut tengah topi, dia tengok muka, mu handsome. Ada lagi 27. 24. Tu. Dulu apa yang membong tu? Hah? Boy, butterfly tu. Dah, hidup. Kalau boy. Oh, drag tak gerak. Dia memang macam ni tu. Rod terbaru. Wah, hajam. Tak apa, lucu tak boleh gambar kan aku. Aku tak gelut. Betul mengaya, Ami tu. Kita tak ramai lah, betul mengaya. Lucu. Apa boleh ni? Tak lawa lah ikan cupak dia besar lagi. MJ. Ha, angkut lah. Tak apa, ulok. Oh, cupak ni. Ha? Cupak. Oh, dah. MJ. Jenak.
Ambil sok. Jenak. Oh, jenak beli. Jenak. Aduh, ikan. Alah. Malah ni. Lidah. Tak boleh sikit. Lucut. Okay, keluar. Fight. Kawan saya kena. Oh, cupak juga macam ni. Syok lah. Kena set light darat lah. Naik mak. Yang dicari-cari. Dah. Bengkok ketek. Ha? Bengkok ketek. Bengkok ketek lah. Bantu ni Cupak. Ui. Okey, tak masuk. Cangkut dengan banglo. Apa tu? Ekor tu. Tak, cangkut ni cekang. Lepas tadi. Tu. Pokok ni. Jom. Pulak tuan-tuan. Mak piang kita. Kita ni. Dah. Hamba rasa dia bergeser tak kan? Dah. Kita. Faham. Dia masuklah. Dengar cerita ni. Dah. Tekan ni tu. Okey. Alhamdulillah. Boleh angkat straight. Lawan dah. Oh, mari juga. Saya los. Ni, Karan nak. Karan. 24 volt. Perlu lah. Oh, ada bateri luri 24 volt. Baik bergerak dah aku pergi. Assalamualaikum guys. Hari yang kedua di Tekun Perak guys. Oh, cuaca pagi ni sangat mantap. So, malam pun banyak gasak ikan cupak ya. Benar ada sekok makan blok lucut sekok. Kali kedua lucut tak makan lah. Lepas kita jumpa tiap pagi ni kalau jigging ke popping makan baik. Right. So alhamdulillah kita dipermudahkan rezeki kita semalam. Kita cuba pula pagi ni. Alright guys, luncur. Kita selesai dah angkat sau. So tarik pun dah keluar dah. So let's go. Let's hunt for trophy for today. Okay. So you guys stay tuned and keep watching and keep supporting us. KKN Sand Fishing around. Let's go man, let's go. So kita duk mengejik pos semua tak makan tadi ni. Kita try main bottom ke bawah pula, tengok macam mana. Kayak slow. Cuaca dah elok dah, tapi ikan pula tak mau makan. Sayang awal slow ni kita faham lah. Jadi kita ubah game lah, daripada jigging popping kita main apa nama bawah. Itu semua dah center tu. Cuba tengok guys. Strike kita beri guys. Mantap. Oh no. Sampai toy makan lah. Oh bawah tu. Tadi bun. Dia sama hitam ataupun merah ha. Dua tu lah. Oh, ni bukan dia. Ni spesies lain. Yang tu jebon. So tadi tengah hari kita lihat. So jam ni pun dah pukul 3 lebih lah. So ni pukul 4 lebih kita akan start untuk drifting hari kedua, sesi petang. So ni dia sesi 1, sesi 3. Ni kita Ijat tengah nak prepare apa Ijat? Ambil pintin lah. Try tengok. Tengok boleh masak pun nasihat lah. Boleh masak special ni. Tu kami duduk berkeloh lah. Kena ketam masak cabai. Lepas tu caung jam. Cabai sama kacang, cabai nak rasa. Agak je nak bun, mulut. Waduh. Agak. Saya gini, ni nak mandi boleh. Nak mengai boleh. Kau tengok. Perbutikkan ketang. Okey, so kita pergi. Mantap guys. Ni je. Ni. Perbutikkan ni. Banyak kuat. Yang ketang ni bakar sedap ni. Layak punya dah. Strike guys. Dah lepas ni. Belum. Okey, abang pergi kiri. Jat.
Pam kiri ha. Nampak dia nak dajak ni pam kiri. Oh, nak kaki tahan tu. Gila babi ya. Pam kiri, saya tarik dia mai. Oh yo. Oh yo. Ti. Sok sang uluk ai. Madu baik. Baik Allah. Ini dia. Ada. Oh, garang ni. Garang tu. Guys, so kami dah keluar untuk memulakan aktiviti sesi petang hari kedua, popping dan juga jigging. InsyaAllah kita cuba tengok ada apa strike tadi. Sebelum kita keluar kita strike sekok GT on jig, so kita try tengok petang ni InsyaAllah. Okay guys, let's go. Kami dah anchor dah, so sekarang ni bermula lah tiba-tiba bottom sambil makan koci tu. Mana? Karan. Dalam payang. Payang. Dalam payang. Dah harga tuan dah tak gini ayam dah harga. Seludu. Oh, putih. Sok. Cupok. GT. Bagi buat tu. Tak pun sangkut pun. Ikan dulu. GT. Oh, yang minjik petang ni minjik makan ni. Minjik. Okay guys. Malah 1, 2 kiri dan kanan. Sama dapat GT yang ingat apa? Dia nak lawang ah, ingat dia bincang ah. Kalau maki dah tadi kan. Kawan saya. Tak apa. Mana ni tengok dia nampak aja lah ni. Jangan duduk malah. Sampai dekat jadi mau pekat mai. Kenyak. Jek. Ha. Jek. Jadi usah tu. Lanjut. Woi, botol kawan ni lu bang. Botol ni kawan ni. Takut belit, angkat lu. Laju dah bawah. Mana terosok ah, tak apa. Oh, hampir kiri. Cok bah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ni, alhamdulillah. Kasih. Boleh. Dah nak kena pisang kau sana sebab selalu tengok bottom. Ni angkat ni. Saya kat sana. Okey. Weh, kecak gigi tu. Tok kaki kita kecang. Jangan nak main bodoh ni. Kecak gigi tu. Kecak gigi tu. Kecang gigi ni. Wah, otak gigi tu. Bodoh. Mana. Masuk. Saya lok. Pergi timba tayak. Bismillah. Alhamdulillah, rezeki. Besar kecil terima seadanya. Ni. Mai. Alhamdulillah. Tak apa. Aceh dandan. Aceh dah dandan. Dengar suara tadi suara tak ada ni. Dia tanah. Dia nak pegang. Ni macam ni dah. Tu. Sudah menggarang. Oh yeah. Tu saya lok. Alhamdulillah. Saya gulai. Gosai. Okey, kelabut. Tolong bun. Okey, kelabut. Okey. Ini orang dah mantap bun. Ini tu. Mantap. Getak lagi tu. Rot. Okey, hanya lalu. Wui, boleh boy ni. Memang dulu saya lok. Belah. Tak belah 8-10 kilo ah. Oh, kena tampuk. Ikan tampuk. Jaga pula dia pusing je, dia pusing. Kalau pusing hantar. Bagi dia pusing habis keluar bot lu. Orang pam. Cantik betul. Main balik.
Oh, ramai belakang dah. Mana sini ya jaga tu. Boleh. Kita mau tak explore first time tu bro. Bagi timba. Cantik bro. Main balik bro. Oh, kerat. Gor. Okay, kau sikit. Okay, saya mas. Yang mana? Mantap bro. Oh. Makan pulak tuan-tuan. Onjik. Sibuk lah belakang ni. Tadi mau tumpang tu. Demai belakang lagi laju. Wah, jangan seorang nak tumbuk je. Ditiut kau cepok. Alhamdulillah. Buka tadi. Belam buka. Patah lagi nak mengair kan. Jaga licin. Ni, terima kata. Mantap. Aduh, lesen. Balah vlog. Ni. Lagi satu. Kau ada bontik. Kau. Putih ke apa? Okey, dah. Ada. Pam, parok naik. Dah. Kepala kotek orang serompam. Duk kau lagi. Oh, landuk. Lekelok. Lama. Lekelok. Rok. Ha, tak apa, lemah. Lucu gambar kayak aku. Bukan aku gambar. Lucu baik. Bantai mah. MJ. Sana MJ, bukan yang pula. Kasih siap lah senang kata. Tu, kalau perang putih, terjepuk. Ada. Okey. Oh, MJ. Kamera. Oh, MJ. Angkatnya. Ye. Alhamdulillah, lama tak beraya. Saya dah. Ni orang dah. Ini. Ya saya. Mantap ini. Mantap Pak Abu. Ikan kasi naik dulu apa cerita pun. Oh, jumpa GT tak? Sabar. Pegang rambut yang kena ikan. Jaga tengah. Mana ikan? Tu. Tak. Lambat ni. Bihun. Jumpa besar. Gorgon. Jumpa. Gorgon. Tu dia bihun sup. Balah blok. So, cepat lu. Ikan lu. Itu ya, cepat. Mantap.
Oh, ini. Mana yang? Kan nak cerah sekarang. Mau makan. Oh, dah ini. Miang. Nah. Oh. Mana yang? Tu dah. Angkat tiau. Jom, angkat je dia. Oh, sikit ya? Telan. Ha? Telan. Sikit. Mana yang? Oh. Mau ikan? Jom. Angkat tiau. Assalamualaikum guys. Hari yang ketiga di Tekong Kerak. Semalam adalah hari yang memberangkangkan. Malam tadi kita pun baru lepas mandi ni. Kita akan gerak awal daripada Tekong Kerak. Kita akan menuju pulang. So alhamdulillah semalam GT makan baik. Cupak ada, bottom ada, MJ ada, landuk ada makan. Alhamdulillah. Player pun semua puas dah tarik. Cuma sizing tu tak pun ada lah. GT size kita panggil GT cendol lah. Size yang 3 kilo ke bawah lah. Kilo lebih ke 3 kilo punya size lah. Alhamdulillah. Ada seekor 2 ekor yang saya besar sikit yang makan poping. Tapi duk try lewat-lewat poping pun tak mau makan. Okay, sebab ayam sama harus slow. Jadi ikan yang kasar-kasar ni dia kurang bermain ataupun tak sudi nak makan apa. Tapi walaupun bagaimanapun alhamdulillah kita ucapkan segala puji bagi Allah malam esok. Okey. So jom kita angkat so kita round island sekali. Lepas tu kita akan pulang. Kita pergi kat Unjam nak try tengok. Alright. Mantap. So kita dah angkat anchor dah. Kita try sat drift. Belum kita putar balik. Dan load yang lenang sebegini untuk popping agak sukar sikit lah. Sebab dia tahu pun nak galak. Macam jig pun insyaAllah boleh cuba kan. Tapi itulah ada mancing. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia bagi bottom jig galak, popping kurang. Kadang-kadang popping galak, bottom dengan jig kurang. Gitu lah. Dia ada lebih, ada tolak, ada tambah. Ya itu dah. Ada tolak, ada tambah. Gitu. Okey, tak apa. Kita luncur ke Unjam guys. Mantap guys. So kami baru keluar daripada Tekong Kerak menuju ke Unjam lah. Kita dah dalam perjalanan pulang. So cuaca pun mantap. Kita macam dengan tasik lah laut. So hari ni kita ditemani dengan Bun. Jadi Bun steady. Mantap. Sebagai kita punya co-pilot teman Tekong lah. So tadi sampai ke Unjam, kita gasak apa yang ada. Okay, mantap. Kita sampai kat Unjam lah. So lepas ada yang nak pulau tu, ni botol tangan dulu siap apa mana. So Bali di belakang masih perang lagi untuk masak. Bali masak apa Bali? Awak muka teruk sangat Bali, senyum sikit kat kamera ni. Say hi. Hai. Bali dari KRG. Fresh ni. Oh, no. Sama Malaysia. Hancur. Hancur ni. Negara yang ni. Bila ni? Sudik ni masak dah. Oh, ni video ni. Mai. Turun kan. Kita balik ni tu dia tangan. Tangan tu. Panas. Raisi, kucing raisi ah. Kadang. Wait, bodoh kasar raisi. Bodoh penuh. Tu dah lucak. Oh, Bang goreng. Langsung ada sini. Bang goreng. Bang goreng. Muka habis tu. Hampir. Gasak tu. Bang fresh pun tinggal payung. Ubi berkata tak mau. Lagi ah. Makan tak apa, makan. Tu. Tak makan betul. Tu menunggu. Orang masak betul. Ni, ontor ni. Apa ni? Berkata kat Mari, berkata ontor ni. Panjang ni. Apa last day ah? Aziz ya. Last day apa dia? Jadi kawan Mari betul dia makan Mari ni. Cakap ni. Okey, kami nak balik lah. Bawa makan bumbung tak. Settle ke dia. So, berak ke berak? Tak. Tu. Apa kita jauh? Ni bagian jauh. Ni bagian resi. Berak.
Depan apa? Okey, dah. Mari kita kasok. Mari kita kasok gambar bang. Lihat cara perlawanan ni gambar bang. Malam kita baji, hari ni kita main malas sikit. Sikit ya. Malas sikit kita main macam. Oh, siap dah tu. Kau dengar bunyi minyak. Panas-panas. Dah. Hotel yang tengok hotel. Wih, urut. Otak lagi. Ikan saya. Ikan saya. Tak dia beli ke apa? Ikan apa boleh kita ni? Hai guys, so alhamdulillah kami dah selesai dah kat Undang. Sekarang ni kita dalam perjalanan pulang lah. Balik ke JT kita, insyaAllah. So alhamdulillah rezeki pun dimurahkan. Ada ikan jig, ada ikan poping, ada singkong, ada ekor. Water rencok, water makan baik. So saya sampai ke JT, kita tunjuk hasil secara keseluruhan untuk trip kali ni. Alright, let's go. Alright guys, so kita sekarang ni tengah menunda dari situ nampak kang. Sebab tadi kita dah masuk kolam lah. Tapi nasib baiklah ada rezeki satu maklumkan awal kata depa ada masalah teknikal. So kita tunggu depa kat depan pintu kolam tadi. So kita dah rescue ni, kita tunda balik lah. Balik ke JT insya-Allah pelan-pelan. Kita sampai kita update hasil lah. So boleh situ kat belakang. Okay. Kita tunda pelan-pelan. Alright guys. Sambil duk kelah, sambil bot jalan sendiri. Mai kita tengok dulu. Kita tengok roti sardin. Kita lagi. Depa mai takut dengan Mali. Mapai masuk. Nak makan. Balik timbang saya naik semua naik confirm. Tak habis 24 jam. Service on top. Makan apa ni? Sambil tinggal je. Alright guys. Mantap. Ini adalah hasil keseluruhan untuk Tri Afendi Vesparado selama 3 hari 2 malam ke Tukang Perak. Maaf lah sedikit gambar agak tak apa jelas. Malam lah kita ada jenazah besar GT MJ merah menyala. Okey. Right. Kita ada Palanduk. Ambil gambar. Okey lah. Jangan buat video. Buatlah. Ini kita ada player. Mantap semua player. Mantap. Semua ada pelawak ni. Mantap. Jigging for life. Jigging for life. Makan di tangan. Jigging for life. Jigging for life. Apa mai datang Tukang Perak lo. Okey, mantap. KKN Sihan terbaik dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.